Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hairul. Hari ini saya akan membentangkan cara-cara penggunaan BBM Pendidikan Moral tahun 6 yang bersesuaian dengan tema nilai kerajinan, iaitu nilai yang diambil oleh saya untuk mengajar murid-murid Pendidikan Moral tahun 6. Baiklah, BBM Pendidikan Moral yang dibina oleh saya berbentuk dua bentuk, iaitu bentuk maujud dan digital, di mana BBM saya dibina ianya mengambil kira daripada sudut dan aspek standard kandungan dan standard pembelajaran yang diambil oleh saya dalam DSKP Pendidikan Moral tahun 6, dan ianya menggunakan tema Saya dan Negara, berfokuskan kepada nilai kerajinan. Baiklah. Tujuan-tujuan BBM ini dibina adalah untuk memudahkan murid supaya mereka dapat mencapai objektif pembelajaran pada hari tersebut, di mana ia mengambil tiga sudut, iaitu pendalukan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih terperinci iaitu cara-cara menggunakan BBM ini supaya ianya dapat memudahkan guru untuk menilai murid dalam memudahkan murid untuk mencapai objektif pembelajaran pada hari tersebut. Iaitu, pertamanya, saya akan memanggil wakil-wakil murid daripada setiap kumpulan, di mana pada langkah 2, saya sebagai guru akan membentuk 4 kumpulan, iaitu yang murid yang terdiri daripada 3 orang daripada satu kumpulan, di mana wakil murid tersebut akan mengambil patung figura di dalam kotak misteri moral, di mana saya akan meletakkan 4 patung figura, iaitu yang melambangkan 4 ikon tokoh negara, tokoh kerajinan negara dalam kotak misteri. Okey, untuk langkah kedua pula, murid akan ditayangkan dengan padanan tokoh suri teladan dan patung figura yang didapat yang telah diambil oleh wakil setiap murid melalui slide paparan skrin yang akan ditayangkan oleh guru. Dan akhir sekali, murid-murid akan berbincang dalam satu kumpulan untuk menjawab 4 soalan yang telah disediakan oleh guru di setiap belakang gambar tokoh suri teladan sebelum mereka membuat sesi pembentangan di hadapan kelas. Seterusnya, saya menggunakan BBM Digital, di mana BBM Digital ini dibina melalui aplikasi Journaly, dan saya meletakkan satu tablet yang diletakkan pada belakang kotak misteri tersebut, tetapi saya juga sediakan satu kod QR di atas kotak tersebut untuk menjadi backup lah, supaya contohlah tablet tu habis bateri, saya boleh menggunakan telefon, scan kod QR tersebut dan tayangkan dekat slide projector, skrin LCD. Okay, BBM digital ini dibina untuk mengukuhkan lagi kefahaman murid dalam mengenali tokoh-tokoh kerajinan. Iaitu BBM ini ia berbentuk puzzle lah. Baiklah, saya akan terangkan lebih terperinci apakah kandungan-kandungan yang terdapat dalam gamifikasi puzzle dalam BBM digital saya. Okay, baiklah. Pertama sekali, saya akan menyediakan 4 chapter, di mana kotak misteri ini mengikut berkonsepkan pembelajaran abad 21, iaitu gallery walk. Tapi saya tukar sedikit, di mana mungkin ada 4 kumpulan, di mana ada 1, 2, 3, 4 kumpulan. Dan dalam BBM digital gamifikasi ini, saya menyediakan 4 chapter, 4 soalan lah, di mana setiap chapter tersebut akan diselesaikan oleh setiap kumpulan, di mana mereka akan berbincang dan berkolaboratif untuk memain gamifikasi pada tablet tersebut, di mana kandungan dalam BBM digital tersebut ada 4 puzzle, iaitu 4 puzzle tersebut mengandung 4 gambar tokoh kerajinan yang mereka telah pelajari pada langkah kedua. Ianya adalah untuk mengukuhkan lagi, memberi pengukuhan kepada murid tersebut supaya mereka tidak lupa apakah sumbangan yang mereka tokoh-tokoh tersebut dah beri kepada negara, nama tokoh tersebut, latar belakang tokoh tersebut, dan apakah amalan kerajinan yang mereka boleh contohi pada tokoh tersebut. Dan saya juga menyediakan 3 soalan pada selepas mereka selesaikan puzzle tersebut. Saya menyediakan soalan untuk mereka jawab
supaya untuk mereka jawab secara lisan, iaitu 2 minit di hadapan rakan-rakan di dalam kelas.